Kau jangan nak cari pasal kat sini, Patutnya kau tegur perempuan ni, bukan aku. Kenapa pula aku nak tegur dia? Dia bukan buat salah pun. Tak salah ke? Kacau laki orang? Dah bini tu tak reti nak jaga laki, kan? Elok sangatlah laki tu cari orang lain. Okeylah. Kalau kau cakap tak salah. Jadi kalau aku kacau tunang kau tu, tak salah lah kan? Hello. Dia tak pandanglah perempuan macam kau, Maira. Dia setia dengan aku. Kau yang terhege-hege datang sini, muka tak tahu malu. Ami pun tak inginlah nak tengok muka kau. Lancang betul bibir tebal kau ni. Aku tak malu. Habis perempuan ni yang terhege-hege, belum jadi bini lagi ni, dia tak malu ke? Kau pergi sekolah mana ni? Malulah siapa jadi cikgu kau. Tak tahu nak bezakan bakal dengan isteri. Bukalah kamus dewan tu sikit Simpan sikit bengap kau tu. Kau memang nak cari pasal dengan aku kan, Maira? Kurang ajarnya. Hilang sabar aku. Tangan aku ni kat muka kau tau. Kenapa ni? Ada customer kan? Awak tanyalah isteri Bisali awak ni. Mulut celupah. Hasna, gurau je lah. Apa nak marah sangat ni? Tak macam ni Maira cakap. Tunang dia tu handsome. Tu pun nak marah. Bukannya kita mengurat dia ke apa ke kan?